Setelah nasi ayam RM26 viral, makanan ini jadi meledak. Nur Kartini gembira peniaga kena tempias rezeki. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Datin Nur Kartini sekali lagi menjadi perhatian apabila memberi penjelasan mengenai jualan nasi ayam berharga RM26 sebekas yang diusahakannya setelah menerima pelbagai reaksi dalam kalangan warganet, sekaligus menjadi topik hangat di media sosial. Menerusi temu bual bersama Nona, Nur Kartini meluahkan rasa syukur apabila produk makanan yang dijualnya itu mula mendapat perhatian meluas daripada orang ramai. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat selepas RM26. Nasi ayam saya tular, nama nasi ayam meledak sekarang, katanya. Ada orang kata, kenapa masih nak jual nasi ayam? Esok-esok keluar kereta baharu, pergi haji balik harilah. Janganlah fitnah begitu. Orang-orang dari luar Kuala Lumpur dan yang jauh, apabila mereka teringin nak makan nasi ayam, mereka akan pergi ke kedai. Seperti di Kelantan, Johor, Melaka dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah nama nasi ayam dah jadi satu fenomena, jelasnya. Disebabkan RM26, kalau saya buat RM8, siapa yang nak kisah? Saya pun gembira sebab sekarang peniaga-peniaga nasi ayam boleh kembangkan lagi perniagaan mereka dan makin maju serta berkat. InsyaAllah dapat membantu kewangan keluarga, tambahnya lagi.